Video ini berkenaan dengan satu orang juru gambar yang boleh dikatakan dia scam orang luar, mungkin saya rasa sebab dialek yang digunakan, cara tu macam dialek orang luar lah. Okay, so di mana mereka minta duit, kemudian bila diberi duit mereka minta tambah lagi, tak tambah. So ini boleh dikatakan scam. Dan untuk pengetahuan anda tuan-tuan dan puan-puan ya, video ni ini yang terbaru, tapi kalau kita tengok balik di sini pada tahun 2023, satu channel di Instagram dah bagi tahu supaya berhati-hati dengan juru gambar scammer ini. Tapi hari ini akhirnya berlaku pergaduhan disebabkan perkara ni. Jom kita tengok video penuh, okey? Sesiapa mau datang KL, kalau KLCC, kalau dia orang cakap saya boleh ambil gambar 1-2 gambar RM5, tolong jangan percaya. Ini kita orang baru jadi macam ni. First ini orang kata saya ambil 2 gambar RM5. Kita orang cakap okey, kita sudah ambil 18 gambar. 18 gambar sudah ambil. Lepas tu kita bayar sama dia, dia tak mau hantar itu gambar dekat kita. Dia cakap tambah lagi 20. Kita sudah kasih 20 lagi. Dia hantar dekat WhatsApp. Lepas dia hantar dekat WhatsApp, kita mau gerak, tengok dia padam lagi. Saya tanya dia kenapa. Dia cakap you kasih saya wang minum. Lepas tu saya cakap saya mau kasih you berapa wang, sudah bayar. You cakap 2 gambar RM5 kita sudah bayar. Lagi you cakap tambah 20, saya sudah bayar. Sekarang you padam lagi. Saya cakap sama dia, saya mau buat report, you buat macam ni. Dia terus hantam saya. Lepas dia hantam saya pun hantam dia balik. Tapi sesiapa mau datang sini, tolong ambil gambar dekat handphone sendiri. Jangan ambil gambar dekat handphone dia orang. Nanti you orang pun susah macam ni.